Sulaiman Ar-Rajhi ni dia bukan lahir daripada keluarga yang kaya lah. Dia memang bermula daripada susah, daripada tak ada apa. Dan dia masa kecil dia dulu, dia buat berbagai benda lah. Antaranya dia jadi postman, dia jadi tukang masak dan juga pembaca kopi. Kemudian keluarga Ar-Rajhi ni dia bertukar bidang, bertukar bisnes daripada buat kerja biasa-biasa kepada perniagaan pertukaran wang, sampailah berkembang dan berkembang terus menjadi sebuah bank yang besar lah, iaitu Ar-Rajhi Bank. So bank Ar-Rajhi ni mengambil masa puluhan tahun untuk berkembang dan menjadi salah satu bank yang terbesar di Arab Saudi dan juga di dunia dalam perbankan Islam. Dan bahagian yang paling menarik adalah bukan macam mana Ar-Rajhi ni jadi kaya, tapi adalah kisah selepas Ar-Rajhi ni menjadi kaya. Sebab Sulaiman Ar-Rajhi ni dia susun dia punya kekayaan dia untuk wakaf, derma dan juga untuk tujuan-tujuan kebajikan selepas dia kaya. Dan kisah Ar-Rajhi ni menjadi perbezaan dengan ramai orang lah. Sebab orang selalunya bila kaya dia nak ada satu simbol, dia nak ada satu status untuk tunjuk kekayaan dia. Tapi Sulaiman Ar-Rajhi ni dia memilih jalan yang lain. Dan dia selalu bertanya kepada diri dia sendiri, selepas dia mati nanti, apa manfaat hartanya itu untuk dia sendiri. Kisah Sulaiman Ar-Rajhi ni bukan kisah kalau hang rajin hang boleh jadi billionaire. Dia jauh daripada tu lagi. Sebab harta yang kita kumpul mungkin akan habis setelah kita dah tak ada lagi. Tapi harta yang disusun untuk wakaf, untuk benda-benda kebajikan akan berkekalan.